Lepas tu balik ke sini, dia dah tak minat. Sebab tu jadi jurugambar. Takkan Ihsan tak beritahu kamu? Abah pun peliklah kamu berdua ni. Dah kahwin berbulan-bulan takkan tak ada cerita hal masing-masing. Ni Abah nak tanya kamu ni. Kamu dengan Ihsan ni macam mana? Tahu tak apa yang dah jadi? Berlaku apa, Elisa? Dalam dunia ni pun Kak Anis tak tahu apa yang jadi, tahu tak? Kenapa? Betul Kak Anis tak tahu. Kak Anis tahu tak semalam Abah Ihsan dengan Mama bergaduh besar. What? Elisa, you have to tell me and don't leave a single thing. Tidak terungkap dengan rasa, tiada cerita yang seindah kita. Tetapi aku bayangmu menjauh. Bagiku hanya kau yang satu. Ihsan memang sengaja tak nak lupakan bekas isteri Ihsan tu kan? Ma, keputusan ni tak ada kena-mengena dengan bekas isteri Ihsan tu. Cuma bagi Ihsan, perkahwinan ni dah tak ada makna, Ma. Apa yang Ihsan cakap ni? Hello, Assalamualaikum Mama. Hello, Waalaikumsalam. Mama sihat? Alhamdulillah, buat masa ni sihatlah. Ada apa sayang? Macam ni, Anis ingat nak pergi rumah Mama. Boleh. Datang je lah. Buat apa lah nak telefon-telefon bagai? Okeylah kalau macam tu nanti Anis sampai. Sebab ada benda nak bincang. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Nak keluar kejap. Ada hal. Susah-susah je Mama beli banyak-banyak macam ni. Anis seorang je pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Kenapa awak bawa balik? Saya tunggu awak dari pagi. Sepatutnya awak biarkan Mama tahu semua ni adalah keputusan daripada kita. Tengok. Awak dah buat Mama kecil hati dengan awak. Macamlah yang akan beri apa-apa perubahan. Anyway, saya kenal mama saya tu macam mana. Mula memang dia akan marah, lama-lama dia akan okey. So awak tak payah nak risau. Kita akan dapat hidup kita semula as a single person. Okay? Pasal benda sebenar. Dan dalam masa yang sama, kita tangguhkan dulu rancangan kita ni. Sebab saya tak nak parents kita tahu yang kita dalam masalah. Please. Ihsan. Apa lagi? Saya bercakap dengan awak ni. Saya nak masuk mandi ni. Kau nak ikut, jom. Tak nak duduk diam-diam kat sini.
Mama yang suruh Ihsan datang. Bila Anis kata ada perkara nak bincang dengan Mama, Mama rasa elok ajak Ihsan sekali. Jadi kita boleh selesaikan apa yang belum selesai. Bincanglah. Apa yang Anis nak bagi tahu Mama? Dia risau, Ma. Dia risau Mama marahkan saya. Jadi, rasanya Mama boleh bagi tahu kat dia yang kita semuanya okey. Supaya Ihsan dapat ceraikan dia cepat dan dapat hidup Ihsan balik. Ihsan, sakit hati Mama ni tak hilang lagi tahu. Cuba jangan cakap perkara macam tu. Mama, sebenarnya ini bukan keputusan Ihsan seorang. Ini keputusan kami berdua. Dan Anis rasa Mama tak patut marah Ihsan seorang.